Malaysia pada 1963 kalau tak salah. So itulah kita kata sikit sejarah. So nak cakap kepada tuan-tuan betapa pentingnya, ada dua perkara yang penting. Yang pertama adalah pentingnya kepimpinan, pentingnya kepimpinan yang solid, ataupun pemimpin yang Pulau Indah di Selangor, iaitulah beliau telah membeli dua buah buku. Dua buah buku, iaitulah buku Sirah Nabi Muhammad dan juga buku Kisah-Kisah Aneh Kelahiran Nabi. So buku yang warna pink ni kan, so ni buku Kisah-Kisah Aneh ketika kelahiran Nabi Muhammad. Dan juga buku Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjemahan lengkap. Ni buku ni. So dua buku ni tuan-tuan, sahabat kita dapatkan untuk buat sebagai bacaan. So satu pilihan yang baik lah, satu pilihan yang baik daripada kawan kita. So kalau